Selamat pagi, apa khabar semua? Hari ini saya Azizi dan juga Rio sekejap lagi dia orang tengah isi minyak. Nak ke kampung orang asli Pulau Kempas. Kita nak melawat satu tempat dibangunkan oleh masyarakat orang asli. Pusat budaya temuan. Jadi jumpa di sana. Hari ini kita nak pergi sana, kita nak tengok apa yang ada dekat sana dan juga kita interview lah ataupun kita temu ramah kawan-kawan kita kat sana, apa yang masyarakat orang asli suku temuan di kampung Pulau Kempas bangunkan untuk pusat budaya temuan. Azizi. Ya, selamat pagi rakan-rakan kita. Apa khabar anda semua? Baik. Ya. Pergi mana sih? Kita nak Pulau Kempas ke kampung orang asli Kempas nama dia. Jadi saya pun tak tahu lah pernah sampai. Saya pernah pergi sekali. Mungkin kali ini kita nak pergi sekali lagi. Straight. Kita dimaklumkan di sana ada pusat juga budaya orang asli. Ya, betul. Jadi kita nak pergi ke sana, nak tengok apakah yang menarik di sana untuk kami kongsikan dengan anda. Gambar Dakuf dah ni. Bandar Gambar Dakuf ni bersebelahan dengan Pulau Kempas sebelah sana. Jadi jatuh, kakak tak bola balik, lihat ade nona semakin menyala, kakak hati susah, ade bikin kakak mete, tidur malam bola balik sejak. Okey, jadi saya berada di kampung orang asli Pulau Kempas di negeri Selangor lah. Kita pergi ke kampung ni sebab mereka ada satu pusat kebudayaan Kalau seperti anda dapat saksikan di belakang saya ni, ini adalah ukiran daripada salah seorang, boleh katakan artis artis lukisan orang asli, itu Shah Koyok inilah antara mural yang dilukis oleh beliau di kampung ini. Okey, so kita dah pun berada salat. Tadi kita tengok mural. Kali ni boleh kita katakan rumah tradisional lah apa yang ada. Yang saya tahu, setahu saya lah kita lebih lanjut kita akan tanya dengan orang kampung kat sini nantilah. Suka kaum temuan. Okey, Tok Batin dia. Tok Batin Rahman. Apa khabar Tok Batin? Baik. Baik Okey, Tok Batin. Tok Batin kampung orang asli Pulau Kempas. Kita duduk dulu Kampung Pulau Kempas ni wujudnya pada tahun 1816. 1816. Ya. Lama lah. Daripada masa tu terbatinnya arwah moyang, kita panggil moyang lah. Moyang lah. Okay. Moyang lah. Moyang Muhammad bin Dempak. Muhammad bin Dempak. Dia adalah batin terawal lah. Yang pertama di sini. Ya. Sekarang Tok Batin yang keberapa dah? Saya generasi yang tak saya generasi yang ke-7. Ke-7 Oh, 1816. Sekarang 2025, maknanya Tok Batin Rahman yang Rahman yang dilantik oleh Tok Batin. Okay, Tok Batin, berapa ramai Tok Batin orang kampung di sini? Okey. Saya ikutkan saya ni dalam jagaan saya jaga 3 buah kampung. 3 buah kampung? 3 buah kampung. Okey, dalam jagaan saya kampung orang asli Pulau Kempas, kampung orang asli Bukit Jeding dan kampung orang asli Bukit Kecil. Kalau ikut puratannya semua jumlahnya hampir dekat 1000 orang. 1000 orang? Hampir. Tok Batin hampir lah Hampir. Yalah, termasuk dengan budak-budak sekali mungkin. Hampir melibatkan 3 buah kampung lah. Kalau untuk Pulau Kempas sahaja, dia jumlah penduduknya 378 orang. Melibatkan 3 buah kampung, KIR atau betul keluarga, hampir 1000 di 3 kampung di bawah jagaan Tok Batin Rahman. Amnya rakyat Malaysia mengenali ataupun pernah dengar kan salah satu orang kata dialek suku Temuan, tetapi mungkin tidak lebih lanjut mengenai macam mana adat budaya mereka, kepercayaan mereka. Dan setahu saya Batin juga, dan itu dialek Temuan juga ada kepercayaan hari moyang. Di sini ada sambut hari moyang. Ya, kita ada sambutan hari moyang. Pada tiap-tiap tahun pada 29 bulan 12 hujung tahun lah. Mana kita tiap-tiap tahun ada buat sambutan hari moyang. Tujuan kita menyambut hari moyang, kita mengingati arwah-arwah nenek moyang kita. Tanpa dia orang tak ada kita.
Tak ada kita ya. Itu dia. Dia ada tak satu orang kata adat dia yang macam mana upacara tu berlangsung? Kalau orang kata mungkin ada, kalau di sebelah lain tengok ada yang gunakan kemian kan. Jadi kat sini macam mana, dia ada tak? Okey, baik. Untuk sambutan Hari Buyang, pada 28 tu kita akan berkumpul. Kita akan berkumpul dan juga kita buat gotong royong di tempat pemakaman lah. Mana setiap keluarga semua pergi di sana lah. Maksudnya kita buat sembahyang, kita memberi contoh kita memberi dia orang maklum lah supaya tak nak perkara yang tak diingini. Contoh kita buat majlis sambutan pada 29. Kita beri makan dia dahulu lah. Kita tak nak besok pada 29 tu ada macam orang ganggu. Ya. Okey, jadi lebih kepada orang kata moyang adalah umpama orang kata menjaga Tuhan ya, kepercayaan itu yang menjaga kampung kita daripada bala sakit ya. Kita berjumpa lagi. Kalau tadi kita bersama dengan Batin Rahman bercerita mengenai kampung ya, orang asli Pulau Kepas. Kali ni kita bersama dengan ketua kebudayaan orang asli Kampung Kepas, Cik Aniza. Ya, Cik Aniza. Cik Aniza. Okey, bersama dengan kita. Okey, kraftangan yang terdapat dekat kawasan ni semua adalah kerjasama dari komuniti kampung. Ya, dari antara dua kampung, Bukit Ceding dan Pulau Kempas. Siapa yang biasa yang membuat kraftangan tu? Cik Niza ada kenal orangnya yang buat kraftangan? Ya, saya kenal. Antara apa nama mereka tu? Antaranya adalah Encik Azman, Encik Kentik, Puan Lisa, dengan Encik Syak Koyok. Syak Koyok. Oh, mereka lah yang menghasilkan kraftangan yang cukup menarik di sini. Okey. Jadi pusat kebudayaan ni dah ada bermula bila sebenarnya Niza? Masa banner tu pada tahun 2022, siap pada tahun 2023, hujung tahun ni. 2023. Ya. Apa tujuan sebenarnya nak buat pusat kebudayaan ni? Tujuan dia adalah untuk kita mengekalkan kebudayaan dan adat. Kita nak tunjuk budaya dan adat kepada orang luar yang ada setengah mungkin orang luar tidak tahu tentang orang asli. Kami nak tahu mereka yang orang asli ini adalah wujud di Malaysia ini. Seperti yang anda tahu pada penonton kita dialek temuan mereka dialek temuan berada yang tertumpu keperhatian negeri Selangor. Tapi mereka bukan hanya ada negeri Selangor, mereka juga ada negeri Pahang, mereka ada di negeri Johor jadi ada beberapa negeri mereka ada, hampir 3 negeri mereka ada dialek temuan jadi mungkin salah satu kampung orang asli Pulau Kempas ni yang kaya dengan kraftangannya, ada pusat kebudayaan mereka jadi Cik Aniza berapa orang kata mungkin ada kos ke untuk yalah segala kraftangan yang dicipta ke macam mana? Kos untuk membuat hiasan yang seperti di belakang ni ada kos dia yang kraftangan yang terpapar di rak. Kraftangan tu adalah komuniti sendiri yang hendak letak kraftangan dia untuk ditunjukkan kepada pelawat. Maknanya mereka sumbangkan untuk diletakkan di pusat informasi ini. Atau pusat kebudayaan ini. Jadi kita dapat saksikan cukup menarik. Pusat macam mana dengan pusat kebudayaan ni? Mereka dibuka secara macam mana? Kita kena boleh kontak saya dulu. Kontak? Ya, untuk pilih package yang ada. Yang ada ada package. Kita ada package pelancongan, kita ada 6. Salah satunya di sini Balai Informasi Budaya Temuan. Keduanya kami ada kebun sayur community. Yang ketiga kita ada demonstrasi perangkap haiwan. Ya, yang keempat kita ada kios kraftangan. Yang kelima kita ada nursery penyemaian anak benih pokok. Terusnya kita ada demonstrasi masakan tradisional. Wah, jadi
banyak aktiviti kalau anda pergi ke pusat kebudayaan atau informasi kampung orang asli Pulau Kempas ini, mereka menyediakan banyak pakej ya. Okey, untuk lebih lanjut Cik Aniza itu hubungi Cik Aniza mungkin melalui platform media sosial ada ke? Media sosial kita ada Facebook, iaitu nama Facebook kami adalah Pertubuhan SGAT, SGAT, Pertubuhan SGAT. Okey, keduanya kami ada Instagram, iaitu Temuan Culture Information Center. Ya. Baik, banyak sekali di sini ya. Macam mana Cik Aniza nak mengekalkan orang katakanlah generasi muda nanti? Kita akan panggil jugalah yang belia-belia ni, kita akan ajar dia supaya mereka tidak lupa. Kakak tak bola balik, dia ada nonai sama. Okey guys, kita kembali semula bersama Batin Rahman, iaitu Batin kampung orang asli Pulau Kempas. Jadi sudah pun orang kata kita dah pun dengan persoalan-persoalan kita ajukan kepada Tok Batin bersama dengan ketua ya, iaitu kebudayaan ya, Balai Informasi ini, Cik Aniza, dan pun kita bersama dengan kita. Dan yang terakhir untuk kita kembali semula bersama Tok Batin, menceritakan tentang kebudayaan apa semuanya lah ya. Dan sudah pasti kita tertumpu kepada harapan sendiri daripada Tok Batin sendirilah ya, untuk nak mengekalkan Batin kebudayaan orang kita ni. Bukan satu yang senang ya. Ialah sekarang dengan kemodenan yang ada ya. Jadi macam mana Batin mungkin cara Batin sendiri nak mengekalkan kebudayaan dan juga harapan kepada generasi penerus Tok Batin, anak buah Tok Batin. Okey, baik. Terima kasih. Bagi saya nak kekalkan benda harapan ya. Kita nak galakkan pada di kalangan belia dan juga anak-anak yang masih sekolah, kita bagi berdedahan dari segi kita punya cara budaya kita, adat kita, resam kita. Itu dari segi kita nak bagi dia pendidikan. Dan juga harapan saya untuk generasi akan datang, kita nak walaupun kita ni kemajuan kita tak boleh nak mengelakkan, tapi dari segi itulah pendidikan dan juga dari segi kita budaya dan adat resam, itu yang paling penting kita serapkan supaya generasi akan baru tak hilang kita punya dari segi budaya dan juga dari segi kita punya tradisi. Salam yang terakhir daripada saya kepada Tok Batin Rahman yang sudi bersama dengan kita Silang Budaya akan bertemu dengan anda. Kita ambil ya, berada di kampung orang asli Pulau Kempas. Namanya dapat daripada pokok kempas. Pulaunya kerana ada paya katanya, tetapi kaya dengan kebudayaan dan juga buah-buahan. Terima kasih Tok Batin Rahman.